Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua warga Akses. Kini, saya berada di hadapan Dewan Akses bagi menjalankan majlis jamuan Hari Raya. Dalam video kali ini, pihak CBPSS akan membawa anda semua menelurusi suasana jamuan Hari Raya yang diadakan pada hari ini. Apalagi, jom kita... Hai semua, saya Dana Sri bersama dengan tim Mamet. So hari ini saya nak tanya satu soalan. Apakah persediaan yang dilakukan untuk menjayakan persembahan ini? So persediaan yang kita lakukan adalah kita orang buat training lah. Malam lah, kita orang buat training malam, kita orang buat training petang. Ini kalau siang pun kalau free kita buat training sebab kita orang nak persembahan tu jadi kompleks and lengkap lah. Okay. Terima kasih. Sama-sama. Saya Priya bersama dengan Cikgu Alex. Hai Priya. Apakah perasaan Cikgu hari ini? Perasaan cikgu, kalau nak tanya perasaan tu, cikgu rasa hari ini cikgu sangat happy sebab dia adalah kali pertama beraya di SMK ini. Best. Apakah makanan Cikgu yang paling suka pada hari ini? Makanan cikgu banyak rasanya, tapi paling berkesan lah kan. Paling berkesan lemang lah. Cikgu dah lama nak makan lemang. Okay, terima kasih Cikgu. Yeah, thank you. My name is Priya. I want to ask question with you guys here. What is your experience in Raya celebration? Okay, Raya celebration at SMK Ikoning has always been my favorite because I know that all my students, regardless of their race, they like to wear their traditional clothes and all of them are looking very beautiful and handsome. So I love to see them being colorful and enjoying themselves. So that is my best experience ever. Thank you, teacher, sharing your experience. Okay. Hai, saya Norina Adila bersama Cikgu Khairul Nizam. Boleh tak saya tanya satu soalan? Ya, boleh. Boleh tak kongsi perasaan Cikgu untuk jamuan Hari Raya ini? Okay, untuk jamuan Hari Raya ini, Alhamdulillah kita dapat menjayakan program kita jamuan hari pada hari ini dan sudah semestinya saya rasa sangat gembira dengan apa yang kita ada pada hari ini dan terima kasih kepada semua warga Akses yang menjayakan program kita pada hari ini. Jumpa lagi tahun depan, insyaAllah. Okay, bye-bye. Terima kasih. Okay. Hai, selamat. Saya Dania. Hari ini saya bersama Puan Su. Saya nak tanya satu soalan. Apakah perasaan Cikgu waktu Hari Raya tahun ini? Perasaan pada tahun ini saya rasa sungguh gembira kerana berpulang untuk berhari raya bersama saudara-saudara, rakan-rakan, dan saya juga rasa amat gembira berhari raya bersama warga Sekolah Menengah Kebangsaan Ikoning pada tahun ini. Okay, terima kasih Cikgu.
my name is Priya. I want to ask question with Iki. What is your favorite food today? My favorite, I like satay and cheese tart food. Okay, thank you Iki. Baik, sekarang saya bersama dengan Cikgu Azlin. Saya ada satu hal Cikgu. Okey, apa tu? Boleh kongsikan perasaan tuan untuk jamuan hari raya hari ini? So, Alhamdulillah, saya rasa amat seronok sekali. Syukur. Sama-sama kita raikan untuk Hari Raya tahun 2025. Makanan-makanan pun sedap, disiplin pun terkawal. Dan kali ini kita dapat hadiah lah, pakaian-pakaian yang baru daripada anak-anak SMK Air Kuning, baik lelaki maupun perempuan. Seronok sekali. Terima kasih Cikgu. Alright. Saya dan Nasri bersama dengan Wari dengan Akid. Saya nak tanya satu soalan ya. Apakah kenangan yang tidak dapat dilupakan pada hari raya? Kenangan yang tak dapat dilupakan adalah saya beraya bersama saudara mara saya. Okey, manakala saya pula, saya menyambut hari raya dengan penuh gembira dan tak dapat dilupakan lah. Excited semua. Okey, terima kasih. Tahu-tahu dah sampai penghujung majlis. Sekali terima kasih diucapkan kepada semua yang memberi kerjasama bagi video ini. Apa-apa pun, kami ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin.